Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpahnya dapat kita berkumpul dalam program lawatan kasih dan pemberian sumbangan kepada Persatuan Orang-orang Cacat Pengajar Islam atau lebih dikenali Pertis lah. Sebelum kita meneruskan program ini, eloklah kita berkenal muka dulu dan kita kata mengalu-alukan tetamu dan dengan rombongan yang sampai pada pagi ini lah. Pertama, izinkan saya memperkenalkan Datuk Muhammad Ali Akbar selaku Pengerusi Skop Perhatimu yang pakai lengkap dengan topi dengan hijau ini. Seterusnya, saya mengenalkan rumah kita, Cikgu Jasmani Budin yang itu naik yang dibetul lah, difahamkan yang dibetul berada di Kelantan. Tak hadir, kita hari ini bersama dengan Cikgu Jasmani dan juga barisan kepimpinan Pertis. Seterusnya saya mengalukan juga pengurusi dini Rusia. Minta maaf saya pun Muhammad Salihatun Salahuddin, saya ingat ni ada di belakang kita. Budi dia mirip dengan Soleha ya, difahamkan. Okey, Puan Soleha kita. Dan juga saya mengalukan juga Tuan Haji Zainal Abidin Rahmat dan juga Hajah Rosnah selaku pencetus idea dan juga orang kata penggerak awal ataupun orang tengah kepada program ini. Dan juga saya panjangkan juga ucapan terima kasih kepada tim kerjasama dengan Masjid Al-Hijrah Surau Al-Hijrah betul-betul lumus menyiapkan bungkusan makanan untuk dibawa ke sini. Sekali saya minta tuan boleh sampaikan ucapan terima kasih kepada kami, kepada pihak surau. Seterusnya saya malukan semua ahli-ahli dan juga AJP atau penjatan kuasa bingkat. Difahamkan sini ada 5 cawangan di sini HQ pada Pertis. Saya ucapkan atau mengalukan juga kehadiran semua pada hari ini. Yang bagian itu tuan-tuan saudara saya semua, kita untuk dapat berkatan kita baca umum kita Al-Fatihah. Lepas itu kita akan teruskan dengan program Al-Fatihah. Yang bagi Datuk, tuan-tuan yang saya muliakan, bagi kata pembuka bicara ataupun mengenali lebih dekat Pertis, saya dengan segala hormatnya saya menyebut Cikgu Jasmani Budin untuk memberi ucapan alu-aluan pada program ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis pada hari ini yang berbahagia Cik Arya selaku merangkap juga penghulu Taman Permata Radisson dengan bos Taman Permata Radisson. Yang saya hormati lagi saya kasihi Datuk Dr. Mahmud selaku pengerusi Skop Perhatian Kepung, barisan-barisan Exco Skop Perhatian Kepung, Tuan Haji Zainal Abidin, Puan Hajah Rosnah dan semuanya. Serta apa tadi tu? Soleha, Puan Soleha. Ini Rosyal. Terima kasih kerana sudi datang dan membantu kami dan memberi sedikit sumbangan kepada kami, serta wakil-wakil daripada seluruh yang terlibat dalam menjadikan program ini. Jazakumullah khairan katsiran, terima kasih saya ucapkan. Dan di kesempatan ini saya pun tidak ingin bercakap panjang, cuma sedikit sebanyak menerangkan tentang situasi ataupun kondisi keadaan kami lah, terutama OKU penglihatan di musim-musim PKP ini. Memang ini mungkin buahan keadaan kami di khususnya OKU penglihatan yang memang sangat tertekan di musim-musim PKP ini. Dengan sebagaimana yang diketahui umum, pekerjaan kami ialah majoriti ialah sebagai tukang buruh, massage dan juga sebagai apa tu yang basking tu, baskers, dan
semua juga mengetahui yang kami sangat-sangat memerlukan ataupun menggunakan deria kami, iaitu deria pendengaran dan deria sentuh sebagai deria utama untuk kami, untuk kehidupan kami sehari-hari. Jadi dalam situasi sekarang, pekerjaan yang memang memerlukan deria sentuh dan deria dengar ini, terutama macam masak dan sebagainya itu, memang ditiadakan ataupun dimasukkan dalam list yang tidak boleh dibuat semasa PKP ini. Jadi sangat menekan ahli-ahli kami yang bekerja dalam bidang ini. Jadi mereka sangat memerlukan bantuan-bantuan dari segi makanan, dari segi kemudahan-kemudahan lain. Kan keuangan mereka, bil mereka banyak tertunggak, sewa rumah mereka banyak tertunggak, kedai-kedai mereka pun banyak yang tertunggak, sampai ada yang terpaksa meraih simpati daripada mana-mana tempat majikan yang mereka sewa untuk minta supaya mereka ditangguhkan pembayaran sebab tak mampu nak bayar. Mereka kerja kat situ, yang tak ada kerja, tak ada macam mana dapat kerja, tak boleh bayar. Jadi itulah keperitan sedikit sebanyak, itu sebahagian kecil saja keperitan yang saya ingin highlightkan di sini di dalam masa yang terhad ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya program sebegini dapat bukan saja prihatin Kepong yang prihatin kepada kami, malahan mungkin dengan adanya program begini kita dapat memberikan idea lagi, memberikan cetusan semangat lagi kepada persatuan-persatuan yang lain, pertubuhan-pertubuhan yang lain untuk sama-sama membantu orang kita ni. Kan kalau kita tengok Ustaz Ebilio pergi sana pergi sini bantu, alhamdulillah lah. Tapi kadang-kadang terlepas pandang juga dari dalam di kawasan kita sekitar KL ni ada rupanya kelompok-kelompok rentan yang tercicir daripada bantuan. Ini salah satunya inilah OKU penglihatan kami ni. Tapi OKU penglihatan ni bagus dia ialah dia kadang-kadang dia tidak meluahkan perasaan dia di dalam laman sosial, walaupun kami boleh menggunakan laman sosial kan. Kami ada handphone, kami boleh menggunakan laman sosial, ada dia punya cara-cara dia lah. Kalau nak nanti boleh tanya Cikgu Syahri, dia siapa dia tahu. Kan? Jadi keadaan yang itu kelebihan kepada kami lah. Kami tidak mengadu kalau memang tidak kalau kami dalam kesusahan pun. Cuma melalui rakan-rakan di dalam persatuan itu mereka meluahkan sesama-sama kita dan kita memahami dan seterusnya kita bawa ke tengah alam itu. Jadi alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada badan-badan yang telah sudi memberikan sumbangan berupa bantuan barangan dan sebagainya ini. Dan mudah-mudahan ya kami tidaklah berkemampuan untuk membalas, kami cuma berdoa semoga kita semua dimurahkan rezeki, diberi kekuatan oleh Allah SWT, diberi pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Dan saya dipahamkan juga ada juga sumbangan daripada wakaf Quran. Sumbangan wakaf Quran pun saya kena terangkan, jelaskan juga dengan sedikit sebanyak supaya sumbangan pada hari ini pun diberikan, dibuat sebagai satu pemangkin untuk orang-orang lain terus menyumbang. Dan untuk Pertis sendiri, untuk OKU penglihatan memang mungkin ramai di kalangan kita yang tahu mereka sebenarnya juga boleh membaca Quran menggunakan Quran Braille, yang mungkin kalau nanti boleh kita tengok macam mana demonstrasi untuk mencetak Quran Braille. Sebab ini kebetulan ialah bukan pejabat HQ di sini, ini ialah pejabat pentadbiran pencetakan penerbitan Al-Quran. Jadi mungkin selepas ini mungkin boleh tengok di sebelah sana cara-cara kami menerbitkan Al-Quran lah. Al-Quran kami, dia satu kotak tu berat dia dalam lebih kurang 7 kilo. 7 kilo mengandungi 6 jilid di dalam dia. Jadi satu jilid tu ada 5 juzuk. Dan harga dia di antara 250 ke 300. Dia bergantung kepada jarak di mana kita nak bagilah, itu kira macam postage dan sebagainya. Dan cita-cita kami di Pertis ini, kami bercita-cita untuk membekalkan kepada seluruh OKU penglihatan Islam yang ada di Malaysia ini sekurang-kurangnya ada set Al-Quran itu, set bukan saja Al-Quran, kitab Al-Quran itu, tapi dia ada set tafsir Al-Quran, dia ada set kitab-kitab yang lain, kitab macam panduan belajar solat, panduan tajwid dan sebagainya. Itu set tu. Jadi kita ni di Pertis bercadang ataupun berhasrat ataupun mempunyai objektif matlamat untuk mengedarkan
kalau boleh satu OKU penglihatan di Malaysia ni, yang Islam ini satu set itu. Okay, jadi terutamanya Al-Quran lah, dan kami sangat memerlukan dana-dana daripada awam untuk membantu kami mencapai hasrat tersebut. Sebab kami ini bukannya persatuan yang berteraskan bisnes atau cuma berteraskan kebajikan saja untuk membantu ahli-ahli kami untuk mendapat apa yang ini. Sebab kita berkecimpung dalam persatuan bukan atas dasar kita nak memperoleh keuntungan apa, cuma rasa prihatin kita kepada rakan-rakan kita untuk mendalami lagi pengajian Al-Quran itu. Ya, tidak ada alasan. Jadi maknanya tidak ada alasan untuk OKU penglihatan ini untuk mengadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, kami tidak boleh baca Al-Quran sebab kami tak nampak. Tidak ada alasan. Dan tidak ada alasan juga untuk apa ni, dan mudah-mudahanlah kita punya sumbangan ini boleh menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Apabila kita bertemu dengan Allah Taala, nanti Allah Taala tanya, apa yang telah kamu buat untuk masyarakat kamu, termasuk OKU penglihatan ni. Mereka punya Quran mahal 250, sedangkan Quran biasa RM10 kita boleh dapat. Jadi kita boleh berikan jawapan di situ dengan Allah. Ya Allah, saya tidak ada duit, tapi saya ikut persatuan ini dan saya gerakkan dana, dan alhamdulillah dana itu disumbangkan sebahagiannya kepada Pertis untuk mencetak Al-Quran Al-Karim. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada keterangan saya tentang keadaan kami selaku OKU penglihatan dan juga persatuan kami. Untuk makluman juga, percetakan Al-Quran Pertis ni memang sudah diiktiraf oleh JAKIM dan KDN, Kementerian Dalam Negeri, dan satu-satunya lah. Jadi kalau nanti lain kali kalau sekiranya ada organisasi lain yang ingin mewakafkan dana untuk percetakan Al-Quran, sila pastikan stiker KDN itu ada di kulit Quran itu. Sebab Pertis memang ada satu-satunya sekarang ni Pertubuhan Orang Buta yang ada stiker KDN membenarkan percetakan Al-Quran Braille di Malaysia ni. Dan bukan saja kami mencetak Al-Quran di Malaysia ni, tapi kalau ada permintaan sampai keluar negara pun, melalui dana yang mereka salurkan, kan kita orang pun akan cetak. Kita pernah hantar sampai ke Palestin pun, kita pernah hantar sampai ke India, sampai ke Filipina, sampai ke Thailand, dan itulah bergantung kepada dana yang adalah. Kalau pihak sebelah sana memberikan dana, insya-Allah kita akan hantar mencetak Quran tersebut. Jadi sekali lagi saya ucap ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh tim Skuad Perhatian Hukum dan juga persatuan-persatuan lain yang sudah membantu kami, dan mudah-mudahan semua ini dikira dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan dan kita di musim BKP inilah. Ya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Jasmali di atas ucapan tadi. Apa yang dicakapkan ini kebenaran sebenarnya situasi dalam PKP sekarang ini, dengan terkesan yang semua anggota-anggota atau ahli-ahli Pertis ini berdepan dengan COVID-19. Walaupun apa, insya-Allah hari ini kita ada dua skuad ataupun NGO yang prihatin kepada Pertis, yang akan memberi sikit apa sumbangan yang termampu. Jadi sebelum apa pun kita nampak dua NGO pertubuhan yang ada sanggup bersama dengan Pertis pada hari ini. Bagi sebelum dia menyampaikan semua, eloklah dengar wakil ataupun di pengungsi atau yang dipetua pengungsi Dini Syurus movement. Dengan segala hormatnya, saya minta puan saya memberi sedikit ucapan mewakili pertubuhan yang diwakilinya. Kita selamat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya berterima kasih kepada pengurusi majlis Encik Aziaz, dan terima kasih kepada semua yang menganjurkan dan menjemput kami ke sini juga. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nur, Cikgu Jasmali, dan wakil daripada
kepada skuad Perhatian Kepong dan exco-nya, termasuk wakil pada Dini Rashia's Movement. Kami di sini berbesar hati kerana dapat join this program. Kami adalah golongan muda yang tak ada lagi pengalaman untuk bersama dengan aktiviti amal jariah yang seperti ini lah. Sebenarnya kami sangat berbesar hati untuk meneruskan aktiviti-aktiviti seperti ini lagi. Andai kata ada lagi ruang peluang untuk kami bersama, jemput-jemputlah, insyaAllah. Kami di sini juga ingin menyampaikan kiriman salam daripada keluarga besar Dini Rashid itu sendiri, kerana dia mohon maaf kerana tak dapat hadir di program inilah pagi ini kerana ada urusan lain. Dan kepada mereka yang menyumbang juga, mereka mengirimkan salam kepada semua. Assalamualaikum. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Zuleha di atas ucapan tadi. Kita nampak walaupun anak muda, kesungguhan ada. Tak apa, skuad ni sebagai bapa atau mak kepada anak-anak kita yang baru ni, InsyaAllah skuad Perhatian Kepong ni mampu untuk bergerak lebih bersama. Tak mustahil pun kita akan gerak bersama di masa depan. Mungkin program-program yang lebih bersama Pertis lagi. Mungkin Pertis boleh maklum kita apa program yang sesuai. Mungkin buka puasa ke nanti dekat akhir raya puasa, raya ke kita menyantuni lah. Okey. Tempat dikatakan kepada saya, memang tempat saya untuk pengetahuan semua, saya dengan Cikgu Jasmine berada dalam taman yang sama. Saya pengusi datang duduk pada Cikgu Jasmine. Okey, seterusnya kita nak dengar lah. Tadi kata apa? Kata skuad Perhatian pun, skuad Perhatian Kepong ni ada kita sebagai bapa dan mak kepada ni lah Dini Rashia's ni. Jadi ayolah kita panggil bapa kita, Datuk Muhammad Noor Ali Akbar untuk nyampai ucapan mewakili skuad Perhatian Kepong. Dan juga menulis kata-kata yang kata mungkin ada amanat kepada kita untuk hari ini lah, ataupun ada sesuatu yang kita boleh kongsi sama dengan segala hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi Cikgu Jamadin bin Budin, yang selalu saya jumpa di dekat surau Nurul Falah di Taman Ferguson. Tuan Haji Zainal, Timbalan Pengurusi Skuad Perhatian Kepong, Setiausaha Agung Pertis, Saudara Syahril Azri, Ketua Wanita Skuad Perhatian Kepong, Puan Mariam, dan isteri saya di belakang, Maziah Haji Ashim. Terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan kepada saya. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, pertamanya kepada Puan Soleha, Dini Rashia's, pengurusi Dini Rashia's dan jawatankuasanya, dan juga kepada semua jawatankuasa dan juga kaki tangan Sekretariat Pertis yang hadir pada hari ini, dan juga rakan-rakan saya jawatankuasa daripada Skuad Perhatian Kepong
iaitu saudara Halim. Yang solo lagi tu saudara Syekh. Belakang tu saudara Zahidi. Dan yang belakang sekali tu adalah saudara Nasir. Dan saya pun nak ucap terima kasih pada hari ini. Dan kita sekarang ni live kita live bersama dengan Malaysia Deadline. So semua boleh pergi, kalau ada telefon boleh pergi ke Deadline. Sekarang ni anda semua dalam online seluruh dunia. Kepada Cik Wan Zahri yang merupakan orang penting di dalam Malaysia Deadline. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya amat terharu dan juga bangga dengan gerak kerja yang dibuat oleh Puan Hajar Rosnah yang boleh melaksanakan program ini sehingga berjayanya pada hari ini. Dan kejayaan beliau adalah disebabkan oleh sokongan Tuan Haji Zainal. Sebab itu kejayaan seorang perempuan, seorang wanita, di belakang dia mesti ada seorang lelaki. Kejayaan seorang lelaki, di belakang dia mesti ada seorang wanita. Alangkah ruginya orang yang tak kahwin lagi. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, Cikgu Jamaluddin, saya ambil Cikgu Jamaluddin punya syur tadi, insya-Allah kita letakkan sebagai Pertis ini akan jadi kita punya Smart Partner Organisasi. Smart Partner Organisasi. Dan kalau di Kepong kita bergerak dengan Skuad Prihatin Kepong, tetapi kalau Kuala Lumpur termasuk wilayah persekutuan, kita akan bergerak di bawah nama Skuad Prihatin Kuala Lumpur. So apa-apa pun nanti saya akan jadikan hubungan antara Pertis dengan Skuad Prihatin ialah Hajar Rosnah dan juga Tuan Haji Zainal. So beliau akan jadi jambatan antara dua organisasi ini, ya. Dan saya seronok tadi, apabila mendengar Cikgu Jamaluddin cakap tidak ada lagi jawapan di hadapan Allah besok, bahawa saya tak ada Quran Braille. Yang itu yang saya seronok, satu ayat yang kita kena simpan dan menjadi tanggungjawab kita sebagai organisasi yang berasaskan Islam. Ya, yang berasaskan Islam, kita mesti pastikan bahawa setiap orang, dia kalau orang istimewa ini, dia mesti dapat satu Quran Braille dan juga satu Quran terjemahan Braille di rumah mereka. Ya, jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya rasa bertuah kerana hari ini saya berkenalan dengan Dini Rashes. Sebelum ni saya dengar daripada nama daripada Hajar Rosnah. Hari ini saya boleh kenal dengan Puan Soleha, Cik Soleha, Cik Soleha yang ada hari ini. Dan alhamdulillah saya hanya kenal 4 orang nama saja. Sebab kita buat surat kebenaran untuk keluar daripada negeri. Sebab dia orang ni duduk di negeri lain, Selangor. Jadi kena ada surat daripada Skuad Prihatin untuk dia orang datang pada hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak Puan Soleha. Cik Soleha. Mungkin doa saya tu lah. Cik Soleha. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ini adalah Dini Rashes, Skuad Prihatin Kuala Lumpur, Skuad Prihatin Kepong harus memberi segala tumpuan dia 100% untuk membangunkan Pertis bagi mereka, memudahkan mereka untuk membangunkan Braille Al-Quran dan juga Braille Al-Quran terjemahan. Itu dua perkara yang kita nak kena laksanakan. Jadi kita betulkan nawaitu kita, ya. Kita bukan datang sini, termasuk saya, ya. Kita bukan datang sini untuk mendapatkan nama, tapi kita datang sini adalah untuk membuat kerja-kerja kebajikan. Dan alhamdulillah, kerja kebajikan yang dibuat oleh saya daripada umur 17. Umur 17 tahun saya dipilih sebagai setiausaha Badan Khairat surau dekat kampung saya. Sampailah hari ini umur saya 60 tahun
masih lagi bergerak di dalam kerja-kerja kebajikan. Dan Alhamdulillah sekarang ni saya ada orang-orang yang mantap seperti yang datang hari ni lah. Tuan Zainal, Haji Rosna, Puan Mariam, isteri saya, itu Cik Alias adalah setiausaha Sport Prihatin Kepong, dan lain-lain AJK, ya. Jadi tuan-tuan, tujuan pertama kita datang pada hari ini ialah untuk membuat lawatan kasih yang pertama. Setelah kasih bertaut dengan Pertis, kita akan buat lagi program-program lain yang kita akan bincang dari masa ke semasa untuk memastikan Pertis dikenali. Kalau selama ini orang kenal MAB je, Malaysian Association for the Blind. Okey, yang itu je. Jadi kita kena promotekan Pertis ni di kalangan orang-orang Islam. Dan orang Islam di Malaysia adalah majoriti. So, kena pastikan semua rumah sampai yang ada orang-orang yang istimewa ni, kita kena sampai. Dan untuk menyampaikan kepada orang-orang tersebut, kita perlukan kepada organisasi Pertis yang kukuh, yang profesional, dan yang transparent. Yang itu yang kita kena pastikan, ya. Dalam organisasi itu 3 perkara tu kita kena pastikan. Dan saya yakin di bawah kepimpinan pengurusi yang tak datang, yang tak datang, Cik Muhammad Faizal, Muhammad Faizal, saya yakin ini telah ada. Dan kita adalah melengkapkan kerja-kerja. Tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah, saya nak sampaikan salam sihat semua daripada ahli Parlimen Kepong. Sebab dia tahu kita punya program hari ini. Jadi dia sampaikan pada semua, dan dia mengucapkan kepada semua, kalau Pertis nak buat program di Kepong, yang kebetulan pula naib yang dipertua adalah orang yang duduk dalam Parlimen Kepong, kalau nak buat, insya-Allah dialu-alukan. Jadi saya rasa bahawa itu satu peluang kepada Pertis. Kita ada satu masjid, tiga surau Jumaat. Satu di Nurul Al-Falah, 2 di Nurul Hidayah Kampung Melayu Free, dan 3 di Surau Al-Huda. Al-Huda, dan masjidnya adalah Masjid Kepong. Jadi saya mengalu-alukan selepas PKP ini kepada semua jawatan kuasa, khususnya kalau ada biro dakwah dalam Pertis ni, untuk buat program di tempat kami. Dan kami akan jadi, kita akan jadi orang kata rahaba, penunjuk jalan, ya, untuk pergi. Kita ada lebih kurang berapa di tu surau? 13, 9, satu surau Jumaat, dan satu masjid Jumaat, dan juga satu masjid full flash surau Jumaat, ya. So maknanya di semua 11 hingga 13 surau dan masjid tersebut, kalau tuan-tuan Pertis nak buat program, kita akan bantu untuk daripada kenderaan sampailah di tempat itu, dan kita hantar balik dengan selamat, insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan, pada hari ini insya-Allah, alhamdulillah, dengan hasil kerja kuat daripada Haji Rosna dan juga Tuan Haji Zainal, insya-Allah kita akan bagi sumbangan untuk pencetakan braille, dan juga barang-barang keperluan asas, dan juga barang pelitup muka. Dan saya rasa rezeki Pertis ni mudah. Sebab biasanya satu pack pelitup muka tu biasanya 5 keping ya. Tapi hari ini kita dapat yang 20 keping satu pack.
So maknanya satu orang dapat 20 pack. 20 keping satu pack. So rezeki Pertis, alhamdulillah Allah permudahkan, dan saya yakin dengan pertemuan kita yang pertama ini, saya yakin bahawa kita akan bekerjasama sehingga ke hari akhirat. Dan juga ni Dini Rashes juga ada bawa face mask. Ni lagi cantik, dia berkotak. Dan juga ada tu cecair. Cecair. Okey. So ada? Okey, alhamdulillah. So maknanya semuanya adalah Dini Rashes bagi dengan squad 130 pelitup muka, dan juga 130 cecair cuci tangan. Ya. Sebab jangan lupa, dalam PKP 3 perkara je kita amalkan, insya-Allah. Kebetulan anak saya doktor. Dia nasihat 3 je. Satu ialah tutup muka. Yang kedua ialah sentiasa cuci tangan. Nak salam lawan boleh, tapi kena cuci tangan. Sebab saya rasa kalau bos ini ke ataupun tak sedap, sebab kita daripada kecil dah diajar kan. Tapi oleh kerana keadaan SOP yang ditetapkan oleh SKKM, kita kena ikutlah. Okey, yang ketiganya penjarakan. Terima kasih kepada Pertis kerana beri satu penjarakan yang baik pada hari ini. Ya? Jadi sekali lagi kepada pengurusi majlis, kepada naib yang di-Pertua Pertis, pengurusi Dini Rashes, Tuan Haji Zainal dan Haji Rosnah, Puan Mariam, dan isteri saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi support yang kuat untuk program pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Datuk. Apa yang disampaikan oleh Datuk adalah memang apa yang kita gerak kerja yang dibuat selama ni di Parlimen Kepong. Bukan sekadar Melayu Islam, tapi kita pun dah panjangkan aktiviti kepada yang bukan Islam, kerana kami diminta oleh YB Lim untuk bersama masyarakat, tak kira Melayu Islam ke bukan Melayu. Tapi untuk program akan datang, kita tumpu juga kepada Pertis, di mana kita nampak kita boleh bantu kumpulan Pertis dalam menjayakan aktiviti yang kita rasa sesuai dengan kumpulan yang kurang upaya. Kita tahu memang konsen dari segi kewangan semua. Kita harap dengan ada jaminan daripada Datuk selalu berurusan dengan YB Lim untuk dapatkan satu dana ataupun barangan yang sesuai untuk kita agihkan kepada Pertis nanti. Saya ingat itu jaminan daripada Skuad Prihatin Kepong. Dan seterusnya kemuncak pada program ini kita akan menyerahkan sedikit keperluan asas kepada ahli-ahli Pertis. Difahamkan kami bawa 50 set, tapi untuk pagi ini kita akan sampaikan dalam 5. Okey, kita ada lagi itu untuk gimmick pelancaran ini kita akan 5 dan nama ada di tangan saya. Okey, saya teruskan dengan penyampaian sumbangan barang keluarga. Sekarang ini saya menjemput Tuan Haji Zainal ke depan dan juga Datuk untuk menyampaikan sumbangan kepada ini. Okey, yang penerima sumbangan pertama Muhammad Syahril Azri bin Zainuddin. Siap-siap agung kita. Siap-siap tengok ke depan sikit. Ambil kanan. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Yang kedua Zamzuri bin Ghani. Silakan ke hadapan Zamzuri. Minta bantu. Bantu.
Okey, nama seterusnya Muhammad Firdaus bin Hairi. Okey, seterusnya Ahmad bin Abdul Wahab. Okey, seterusnya kita nama terakhir itu Raiha binti Fauzi. Okey, sekejap. Boleh tanya ke? Kejap dia ni. Jadi aja. Ya, kejap ni. Okey, selesai untuk sumbangan. Seterusnya saya minta Datin Maziah dan juga Puan Soleha untuk penyampaian face mask dan juga hand sanitizer. Okey, minta maaf. Ini kaya sekali. Ini tenaga kerja yang kuat di Bopong. Datin sekali. Datin sekali. Okey, Puan Cik Soleha. Okey, saya diberikan dua nama untuk mewakili pihak Betis. Pertama, Muhammad Rozi bin Hanafi, sorry. Tengok depan. Okey, face mask okey. Okey, seterusnya seorang lagi wakil Encik Syahril Amri. Kita punya susah agung kita. Okey. Okey, terima kasih Cik Soleha dan Datin dan juga Cik. Satu lagi. Kita minta Datuk sekali berani untuk yang last kita. Tak apa, okey. Okey, kita panggil sekali lagi lah. Cik Rozi. Tahu habis sekali Cik Rozi. Cik Rozi sekali lagi. Mewakili daripada Scott Datin. Tegakkan, tunjukkan ke depan benda yang ke depan. Okey, lagi tu Cik Syaril. Kita Cik Syaril. Okey, kita ada satu lagi program. Okey, minta Datin Cik ni ambil tempat dan juga dan sebenarnya kita akan menyerahkan mock check daripada jenis dan minta semua wakil-wakil tu ke depan buat penyerahannya. Buat ke depan, minta ni apa ni? Rasis mana? Okey, kita minta semua tim ada ni Rasius untuk menyampaikan mock check kepada Betis. Saya dipahamkan wang tunai nanti kita untuk cetakan brace berjumlah RM3,000 untuk pengetahuan Cik Jasmali dan juga Cik Syaril untuk mana wakil. Sekejap. Kita sekarang persilakan Cik Jasmali dan juga Cik Syaril lah. Sesagun dan juga Presiden Nat yang dibetul untuk sebelah ni apa? Dia sebelah. Okey. Inilah sumbangan daripada anak-anak muda kita. Walaupun muda dia dah bergerak dah. Pegang sikit.
Okey. Agak bahaya ni. Puan nama. Dah. Yang lain sekali dia tak ada ayat. Yang bling tu lagi satu. Lagi satu, okey. Freestyle satu. Oh. Nak yang itu ke nak kamera? Emosi. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada peti dan terima kasih kepada Dennis Siras di atas di atas kesediaan menyampaikan. Kita haraplah ini bukan untuk kali terakhir, insyaAllah kita akan buat program yang akan di masa akan datang. Seterusnya saya menyebut tim daripada Scott Training Home, Datuk Hajar dan juga Haji Zainal sekali lah letak di sini. Dan tiga tim kita ni tim sini boleh. Datin dan dengar ni apa Kak Yam. Mai ambil kenangan. Cek depan tu. Cek depan. Pan. Dan saya menjemput Syusa dan Nat yang dibentuk peti untuk kedapan untuk menerima mock chat yang kita sediakan. Kan dikiri mata tadi. Okey ke dari jarak dia? Jarak lagi. Okey tak? Jarak lagi. Okey, tinggal depan. Satu. Okey, cek bernilai 3,150. Okey, dah naik dah. Okey. Okey dah. Penghargaan terima kasih daripada ni lah Stop Training Home kepada ni lah petis. Nak ni tu. Ambil gambar lagi, ambil gambar banyak sikit apa untuk kita buat untuk apa. Silakan. Aduh, semangat. Okey, terima kasih terima kasih kepada Scott Bertu. Ada request ke cikgu dengan Cik Syarif ada nak ambil gambar sekali. Haji Zainal sekali Okey, dia special request. Jadi penerima minta didoakanlah Amin. InsyaAllah bukan jadi yang pertama dan terakhir. InsyaAllah biar cover insyaAllah. Satu lagi nak beritahu, ini datang daripada kelas mengaji. Okey, terima kasih semua Tuan Haji, Hajar, Datuk, Datin dan juga Kak Yan tadi di atas pilihan mock chat. Untuk acara ni kita selesai. Cuma sebelum kita pergi penangguhan, saya menjemput kita punya Syekh Sagul untuk membaca doa. Sorry, Cik Bido, boleh. Tak video. Ustaz Bido bin Haji. Ustaz Bido bin Haji. Dipersilakan. Kadang nak pakai mic kan? Boleh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami telah mengadakan program yang kami jayakan pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami amat bersyukur kerana Engkau telah kurniakan kami kesempatan untuk kami mengadakan program pada hari ini, ya Allah. Mudah-mudahan program yang kami adakan pada hari ini mendapat keberkatan dan keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kurniakanlah rezeki yang luas, kesihatan yang berpanjangan,
sihat tubuh badan kepada para penerima, para penyumbang, para sukarelawan yang mengatur program pada hari ini. Mudah-mudahan program ini dapat diadakan pada masa-masa akan datang dan dapat diluaskan lagi, mudah-mudahan mendapat keberkataan yang Allah. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang telah kami sumbangkan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada penerima, dapat menjadikan mereka lebih taat dalam beribadah dengan kesihatan yang berpanjangan, asbab daripada apa yang telah mereka makan daripada apa yang telah kami berikan pada hari ini. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas bacaan pimpinan doa tadi, dan kita berharap apa bisa kita dapat berkaitan dengan Allah dan dapat pahala kebaikan untuk kita bersama lah. Sebelum saya akhiri program lawatan kasih dan pemberian sumbangan kepada satu orang cacat penglihatan Islam Malaysia atau Pertis, kami berharap usaha sama atau kerjasama boleh diaturkan di masa hadapan dan kita rancang sebaik mungkin untuk kebaikan ahli-ahli Pertis. Dan juga bukan ahli di sini, mungkin di cawangan di 5 cawangan difahamkan, kita akan bersama-sama dan kita pasal Datuk sekali kita akan usahakan kalau boleh satu ahli dapatlah satu Quran yang kita cadangkan mungkin. Dan juga saya mewakili kepimpinan pertubuhan daripada Jimmy Research, tim yang ada dan Skop Dating Kepong yang diketua Datuk. Kami mohon maaf sekiranya rombongan kami ada sedikit kekurangan, kelemahan, dan kami mohon maaf, dan saya juga mohon maaf selaku pengasas majlis pada hari ini jika dapat kelemahan dan kekurangan dalam sesi pengasaran pada hari ini, dan saya tangguhkan dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.